Okey Syam, meredah semua lorong. Meredah semua lorong. Okay. Kali ini aku bukan hanya bersama dengan kau, tapi kita ada tetamu. Siapa tetamu kita ni? Sila kenalkan diri. Okay, salam hormat kawan-kawan. Aku Alia Hani, boleh panggil Hani. Mahasiswa tahun ketiga Fakulti Undang-Undang di Universiti Malaya. Hebat. Dan sekarang aku sedang menggerakkan dua gerakan mahasiswa lah, iaitu Liga Mahasiswa Malaysia dan juga Gerakan Perempuan Melawan. Okey, kita terus saja kepada soalan Nanti Syam. dulu. Nanti dulu. Okey, teruskan Syam. Sebelum masuk Universiti Malaya ni, Hani belajar di mana dulu? Oh, dulu aku asasi undang-undang juga di UiTM Dengkil. Kemudian sebelum itu sekolah menengah, sekolah kindergarten di mana? Sekolah menengah aku dekat Kedah lah. SMK Ibrahim, sekolah biasa. Hang orang Kedah lah ni. Orang Kedah. Aduh, kalau macam tu takkanlah aku pun nak kena cakap Kedah juga. Boleh je kalau nak cakap Kedah. Tak ada lah. Kita guna bahasa yang seragam lah supaya semua orang boleh faham. Okey, kita cakap bahasa baku. Okey. Untuk sesi kali ni kita tanya soalan teruslah. Okay. Syam dah ada sesi perkenalan tadi. So kita dah berkenalan dengan Hani Hanya tak dapat telefon nombor lagi. Okay. Soalan pertama dia simple je. Soalan pertama dia memandangkan kau bergerak di kalangan orang muda, khususnya mahasiswa ni. Jadi macam mana keadaan orang muda sekarang? Okay. Kalau kita cakap pasal pemetaan keadaan anak muda sekarang, aku boleh kategorikan sebagai tiga lah. Tiga, okey. First, sebagai golongan yang tahu dan peduli tentang politik. Okey. Kedua, yang tahu tapi tak peduli pasal politik. Dan yang ketiga adalah tak tahu dan tak peduli. Which is a political lah, dan harus diakui lah. Bila kita jelajah kampus-kampus dan bincang dengan kawan-kawan kan, majoriti golongan anak muda sekarang berada di golongan ketiga lah. Oh, ramainya tak tahu dan tak peduli. Tak tahu dan tak peduli. Ya, malangnya. Alhamdulillah. Okey, sebenarnya itu tak pelik Syam. Sebab kalau siapa-siapa yang pernah baca National Youth Service National Youth Service pula National Youth Survey daripada Merdeka Center, dia memang 70% lebih orang muda memang tak peduli dengan politik. Maknanya ada dalam 30% sahaja orang muda yang peduli tentang politik. Dan kalau dalam konteks mahasiswa pula, kemungkinannya jumlahnya akan lebih sedikit lagi lah. Yang ini National Youth Survey 2024 oleh Merdeka Center. Cumanya untuk pertanyaan yang seterusnya, sebab kita nak bandingkan juga Syam, adakah keadaan yang sama juga Syam, sama di zaman kau? Zaman kau ni zaman 70-an, zaman Hani ni zaman sekarang lah. Jadi kita ada tiga kategori yang Hani telah bincangkan tadi. Kalau macam zaman kau macam mana? Sama juga ke ataupun berbeza Syam? Ini kita kena bertakrifan tentang politik, kesedaran tentang politik. Satu tadi Hani kata dia mempunyai aktif dan sedar. Dan satu ni sedar tapi tak peduli. Yang satu ni tak sedar dan tak peduli. Okey ya. Jadi ini politik yang sebagaimana. Artinya di zaman aku dulu, kemahasiswaan itu tidak semestinya dimaksudkan politik nasional. Tapi aku bernasib baik kerana aku masuk universiti pasca Mei 13. Artinya masih panas lagi. Aku masuk pasca post May 13, hot lagi. Graviti tentang itu anti Tunku Abdul Rahman tu bersepah-sepah lagi dalam kampus Universiti Malaya. Jadi itu. Jadi ketika itu kesedaran the consciousness, kesedaran itu adalah kesedaran dua lah, kesedaran politik nasional dan kesedaran politik di kampus. Yang aku takrifkan, yang kita perlukan ni, Hani kata ni tak tahulah kesedaran mana, kesedaran politik nasional atau kesedaran politik kampus. Zaman aku ni dua-dua ini sama, tapi lebih lagi kesedaran politik dalam kampus, iaitu student activism, kerana Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya PMUM cukup aktif menggerakkan dan memberi pencerahan. Okey, kalau kita bercakap tentang kesedaran, kalau macam Syam tadi ni kan, dia bercakap tentang kesedaran kampus dengan kesedaran nasional dia bertaut antara satu sama lain. Kalau macam sekarang ni pada pandangan Hani lah, macam mana? Adakah kesedaran tu bertaut ataupun kesedaran tu dia dah jadi macam lebih terpencah, lebih beragam, ataupun seperti mana yang Hani cakap tadi, lebih banyak orang tidak sedar daripada sedar. Macam mana? Okay, pada pandangan aku lah, kalau kita cakap pasal isu politik kampus, kalau di Universiti Malaya lah kan, secara jujurnya kalau dibandingkan dengan zaman Hisham sangat berbeza. Sekarang mahasiswa di Universiti Malaya pun tak pasti apa gerakan yang ada dalam Universiti Malaya. Dia pun tak sedar Itu yang pertama. Yang kedua, bila cakap pasal isu nasional, rata-rata kalau kita boleh kata mahasiswa di Universiti Malaya tu tahu, tapi memilih untuk tidak terlibat dalam sama ada memberi pandangan ataupun
secara langsung lah tentang isu politik tu. Okey, tapi kenapa mereka tidak tidak ada rasa, dia sedar, tahu, tetapi tidak ada keinginan untuk menggerakkan tahu dia tu. Okay, ini aku banyak tanyalah juga kan dekat kawan-kawan yang memilih untuk menjauhi perbincangan politik konon-kononnya adalah kerana mereka merasakan politik itu satu benda yang kotor. Oh, politik itu satu yang kotor. Okay. Satu benda yang kotor, dan kalau mereka memberikan pandangan tentang apa-apa isu politik, mungkin ada kesan ke atas mereka. Okey. Adakah ini bersangkutan dengan hukum-hukum yang telah diperkenalkan semenjak 1974, Akta Industri ini masih berjalan ke Akta Industri dan ni? Masih berjalan. Mungkin boleh kalau aku cerap daripada perbincangan dengan kawan-kawan, walaupun keadaan sekarang status quo-nya adalah aku membenarkan mahasiswa untuk terlibat dengan politik, tapi masih lagi ada kawan-kawan yang tak tahu kita sebenarnya dah boleh terlibat dengan politik. Okey. Ini terlibat dalam politik ni, ini permasalahan takrifan tau. Kerana pada takrifan aku, apa saja yang kita buat ini adalah politik. Betul. Kalau kita sedang makan, tiba seorang tu sendawa, dia minta maaf, itu pun politik juga. Tiba-tiba itu. So arwah Osman Awang tu kata dulu, terkentut tubuh Hisham, politik juga tahu tak? Jadi itu quote unquote Osman Awang dia kata, kau jangan bermain Hisham, terkentut tu politik juga kalau kau depan agung, kata dia. Okey, itu arwah Osman Awang lah, aku hanya quote je. Tapi ini jadi semua itu politik. Jadi ada politik kepartian, ada politik nasional, ada kesedaran kemahasiswaan. Ini yang untuk aku tekankan, supaya daripada kesedaran pencerahan di dalam gerakan anak muda, gerakan mahasiswa sendiri sebelum melintas masuk ke politik nasional. Ini macam mana kau? Aku rasalah. Aku rasa dalam konteks ni Hisham untuk kita melintas kesedaran daripada kampus dan juga ke nasional ni, dia kan ada keadaan zaman tu. Ambience dia ada persekitaran zaman. Kalau macam zaman Hisham tu, yang aku selalu dengar lah daripada labun Hisham ni adalah zaman Perang Vietnam. So zaman Perang Vietnam ni maknanya anak-anak muda daripada seluruh dunia bukan sahaja di Malaysia, di Asia Tenggara, malah di dunia juga bangkit kerana ada satu perang yang besar. Jadi kesedaran mereka itu dipengaruhi Syam dan juga Ani oleh keadaan persekitaran yang wujud pada waktu itu. Betul. Keadaan sekarang ni dia sedikit berbeza. Sebenarnya keadaan sekarang ni dia ada kemiripan kerana kita ada perang Gaza yang paling besar. Okey, macam apa Hani kan? Aku sebenarnya pernah jumpa dengan ni dalam satu demonstrasi lah. Masa tu dia pakai kefiah ni lah. Dia pakai kefiah dengan ikat pinggang. Dua demo satu demo anti rasuah dan juga satu lagi demo Palestin lah. Kau ada kan masa tu kan. Jadi aku cuba nak memahami kan, kalau dalam konteks orang muda, kita ada perang besar sebenarnya, iaitu perang Gaza ni yang memang menyentuh kemanusiaan kita. Tetapi kenapa kita tidak dapat nak melangkaui daripada kesedaran kepada melakukan di atas apa yang kita sedar. Okey, betul. Kau rasa macam mana? Okey, benda ni menarik sebenarnya bila kita bandingkan zaman Hisham dengan zaman aku. Benda yang paling besar sekarang adalah isu kebebasan akademik. Kalau zaman Hisham dulu, speaker corners is everywhere dekat dalam Universiti Malaya. Mahasiswa bebas untuk berbicara tentang apa jua isu, dan kalau kebebasan akademik digugat, student akan turun menuntut balik hak kebebasan akademik. Berbeza dengan keadaan sekarang, apabila universiti yang sama dulunya ada kebebasan akademik, sekarang lain ceritanya. Macam baru-baru ni suka untuk aku kongsikan dengan kawan-kawan, aku dan Liga Mahasiswa Malaysia ada buat satu forum tentang hak berhimpun dengan aman di Malaysia. Kita mendapat arahan daripada TNC UM sendiri bahawa forum tu tak boleh dibuat dalam kawasan UM. So kita diarahkan untuk keluar daripada UM. So ini adalah kali ketiga pada minggu ini sahaja. Kali ketiga kebebasan akademik disekat. This week 3 times. Yes. Instruction from the HCP of UM sendirilah yang menghalang student untuk buat forum. So ini krisis yang kalau kita nak kata kenapa student sekarang berbeza dengan dulu adalah apabila sekatan-sekatan dan mungkin ada relation lah kan dengan AUKU dan sebagainya. Ini balik-balik. Aku setuju apa Kak Aini kata. Artinya suasana itu ada. Suasana ini harus ada yang menggoreng dan menghujah dan menghasut lah. Kalau zaman aku dulu, aku akan menghasut dengan hal perang Vietnam lah, perang Palestin lah. Sekarang ini kita tengok tau,
Columbia University, Yale, Harvard, semua seluruh dunia, the Tokyo University, Sorbonne, Paris, London, semua keluar menyokong perjuangan Palestin, Gaza. Jadi sebulan lepas kau tengok hampir 1 juta tau warga warga di kota London keluar menunjukkan sokongan. Tapi seperti zaman aku juga dulu tau. Kalau di Jepun tu ada Zengakuren, kalau di Paris tu ada inilah terkenalnya Post May 68 di Paris, di London. Nama-nama seperti Tariq Ali, Alan Krivine, Daniel Cohn-Bendit, semua ini, dan di Tokyo. Jadi semuanya bergerak dunia. Dan kalau di Bangkok pula ada Seksan, Tirayu. Ini nama-nama yang besar-besar tau, yang keluar untuk menyokong setia kawan. Jadi sekarang ni kita lihat yang menghalang ini, aku rasa suasana ambience dunia ada, tapi pemimpin aktivis macam Hani ini tidak dapat menggerakkan kerana mereka dihalang. Ya, tapi Syam, zaman aku juga, kita orang masa zaman kita orang dulu memang masih lagi ada Akta University, College University Section 15 yang tidak membenarkan mahasiswa untuk terlibat di dalam sebarang kegiatan politik. Tetapi masa zaman kita orang, kan, zaman aku lah, zaman kau zaman 70-an, zaman aku ni zaman reformasi lah. So kita ada perlawanan ni. So dalam perlawanan tu pada akhirnya muncul satu kes, iaitu kes UKM 4. Aku rasa, aku tak tahu sama ada mahasiswa tahu ataupun tak tentang UKM 4 ni, tetapi kes UKM 4 tu pada akhirnya telah menjadikan Section 15 yang tidak membenarkan mahasiswa terlibat di dalam politik akhirnya dimansuhkan. Jadi dalam konteks ini seharusnya ada keberanian lah daripada mahasiswa untuk menganjurkan forum-forum ataupun seminar-seminar dan melawan apa yang dilakukan oleh HEP ataupun TNC yang macam kau cakap tadi, Hani, kerana kita boleh berargumen bahawasanya Section 15 sudah pun dimansuhkan. Jadi macam mana tu? Ini aku nak tanya juga, macam mana penerimaan kawan-kawan mahasiswa lain pada zaman tersebut? Sebab sekarang kita bukan sahaja berhadapan dengan tekanan daripada pihak pentadbiran, daripada pihak kerajaan, tapi daripada kawan-kawan mahasiswa sendiri. Tapi Ani, tekanan tu akan sentiasa ada. Tekanan tu akan sentiasa ada. Zaman aku dulu tekanan lagi teruk, Syam. Lagi teruk. Kawan kita sendiri, Khairul Anwar Ahmad Zainuddin kena ISA. Betul. Rafzan Ramli itu dibuang daripada UiTM, tetapi perlawanan tetap diteruskan. Jadi aku nak tanya Hani lah, pada engkau, dalam keadaan zaman sekarang, walaupun sudah ada kebebasan, sebab tu aku melihat lebih kepada persekitaran, Syam. Persekitaran tu dia mempengaruhi, sebab ruang kebebasan sebenarnya sudah ada dan lebih besar daripada zaman aku dulu, yang kau kalau terlibat di dalam kegiatan politik, kau boleh dibuang. Ramai orang takut, tetapi ketakutan tidak menjadikan kawan-kawan aku pada waktu itu untuk tidak melawan. Macam mana tu? Tidak. Aku macam ni. Dia ada suasana. Ketika zaman UKM 4 ini, suasana dia adalah itu ombak gelombang reformasi itu masih panas, masih dirasakan. Jadi atmosfera lah, ambience lah. Tapi ada satu perkara yang selalu aku timbulkan. Malah aku telah timbulkan pada Mazli masa dia jadi Menteri Pelajaran. Ialah harus dikembalikan balik seperti mana zaman aku dulu, apabila aku masuk industri Melaya, semuanya telah tersedia. Aku masuk industri Melaya adalah majlis ke-12. Artinya telah ada 12 tahun pengalaman yang telah di belakang aku. Aku hanya masuk majlis ke-12. Jadi 13-14 aku menerima satu suasana yang telah tersusun. Student union telah tersusun. Duit ada. Dan salah satu daripada benda yang paling penting sekali aku cakap kepada Mazli ialah kembalikan apa yang dipanggilkan automatic unionism. Secara otomatis setiap anak mahasiswa yang masuk UKM ke, Universiti Melaya ke, UIA ke, mereka wajib menjadi ahli union. Aku dalam zaman aku dulu, tiap-tiap tahun aku ada Universiti Melaya ada 8,000 pelajar. Dia membayar RM24 seorang. Jadi
kira lah tu 24 kali 8,000. Itu bajet Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya. Aku ada 4 buah bas. Aku ada kantin, aku ada kafe, aku ada restoran, aku ada biliar table, aku ada kedai gunting, aku ada kedai membeli barang-barang. Jadi aku I run it. Ketika aku menjadi Setiausaha Agung Persatuan Mahasiswa Indonesia Majlis ke-16, aku ada 17 orang pekerja. I have 17 workers working. So ini unionnya lah. Jadi ini telah lupus. Ini telah lupus. Jadi seperti itu, suasana memang ada. Persekitaran ini tidak membantu. Yang ini, jikalau mereka tidak ada dana, mereka susah nak bekerja. Kau tengok macam zaman aku dulu, 2 minggu sekali mahasiswa negara keluar. Jual 20 sen. Walaupun tidak untung, tapi kita cover charge. Itu dah. Jadi itu kami juga dah. Malah ini suasana dah. Aku dah cakapkan pada majlis, kembalikan balik. Belikan balik seperti sedia kala. Jadikan Persatuan Mahasiswa itu seperti Persatuan Mahasiswa dulu. Itu dengan sekelip mata aktivisme pelajar akan timbul. Okey, aku nak tanya ni ya. Bukan ke student union sekarang ni sudah dikembalikan? Student union tu ada, tapi pentarifan dan kuasa autonomi kesatuan dah tak sama macam dulu. Kita dah tak ada bas, tak ada benda yang kita govern sendiri sebenarnya. Bajet dah tak? Tak ada. Nampak? Diorang boleh pegang duit, tapi akhirnya HCP perlu luluskan. Aduh, bukan Setiausaha Agung, bukan Setiausaha Kewangan Universiti PMUM. Bukan. Kalau dulu memang kita punya program pun kesatuan boleh luluskan, tapi sekarang ni HCP ambil balik semua kuasa tu, dan autonomi kesatuan tu akhirnya macam MPP juga. Tapi student union ada. Maknanya kuasa tu yang tidak diberikan kepada penggerak student union. Fulus dia tak ada. Jadi kalau fulus tak ada, itu dia control. That is the control. Jadi macam Hani ni, walaupun dia aktif dalam kampus, tapi kalau dia tidak ada, macam contohnya lah, 3 kali lah engkau telah ditutup kan. Apa hal pula tempat di kampus ini bukannya hak HCP. Kampus ini hak publik, di mana kau ada kosong boleh buat perbincangan. Okey, aku ada persoalan. Okey, Hani ya. Kalau sekiranya katakanlah student union ada dan kemudian kuasa pun diberikan kepada engkau orang, engkau rasa sendirilah, adakah ia boleh dijalankan oleh student union seperti mana di zaman Hisham? Okay, ini yang selalu diperdebatkan juga dalam kalangan mahasiswa. Kalau kita tengok, ada kesatuan yang boleh menguruskan kewangan. Contoh macam dekat UKM. Tapi apa yang jadi baru-baru ni, ada ketirisan berlaku apabila kita bincang pasal belanjawan, audit belanjawan. Ada beberapa puluh ribu duit yang hilang ataupun tidak direkodkan. So benda-benda ni membuatkan mahasiswa lain rasa mungkin kita belum lagi bersedia untuk ada autonomi sendiri. Sebab tu aku cakap, dalam kalangan mahasiswa pun kita ada different opinion. Kalau dulu mungkin kita sedar mahasiswa memang perlukan autonomi dan kita tuntut autonomi tersebut sampai dapat. Sekarang ada kelompok yang rasa kita masih lagi belum bersedia, mahasiswa masih lagi belum matang nak handle. Tak apalah, kita bagi ke HCP je. Tidak. Dan di sudut lainnya macam itulah. Tidak, aku pun hairan. Kecil-kecil lagi di universiti dah tahu rasuah. Aku dulu tu, kau tahu, bayangkan dalam bank account tu berapa, hampir kami Universiti PMUM, Universiti Malaya Student Union is the second richest student union after Australia tau. Kami kaya, kami tak ada. Aku tak terfikir pun nak ambil duit. Tidak ada satu pun aku pakai duit. Kerana apa? Okey, kerana aku daripada tradisi kiri, tradisi kelab sosialis, kami tak mencuri. Itu memang kami tak ada, tak timbul pun. Okey, contohnya ada pembelian bas. Untuk membeli bas, kontrak membeli bas, patutnya ada komisen kan. Harga bas tu aku ingat lagi 44 seater 40,000. Tak ada. Ada jatuhan kuasa je. Jatuhan kuasa tu is all above board. Jadi ini yang melatih kami supaya tidak ada kerasuhan. Aku hairan lah apabila Ani cerita. Di mana berlaku ni? Ini UKM. Di UKM. Negara UKM tu Melayu, Islam, Semayang. UKM tu aku punya universiti. Okay, tapi bukan zaman aku lah. Bukan zaman aku. Tapi aku tak faham macam mana boleh berlakunya ketirisan tu. Yang tu untuk spesifik case or details tu aku tak tahulah. Tapi benda ni memang ada isu lah jadi dekat UKM. Tapi benda ni aku nak bangkitkan juga macam mana bezanya dulu mungkin politik kepartian dalam kalangan mahasiswa tu little to none. Tidak ada politik kepartian. Okey, kami berkumpul-kumpul. Kelab sosialis ni memang kelab sosialis ni taraf dia sama dengan PMUM. Kerana kelab sosialis ini dia mendaftar dengan society di luar. Jadi taraf dia tak. Jadi dia lain dan dia hanya bergerak is a political club lah.
register katanya kami soal jawab kami bukannya kepada PMUM, AMSU tapi kepada ROS, itulah. Dan tidak didanai ataupun di back with any from any party. No, tidak kami tidak, nama je tidak kami tak. Kami dana itu kami mencari sendiri, mengutip sendiri. Ya. Okey, aku tertarik apa yang Hani cakap tadi. Maknanya kau mengatakan Hani bahawasanya bila Section 15 AUKU tu sudah dimansuhkan, maknanya parti politik boleh masuk ke dalam kampus secara rasmi lah. Maknanya sebelum tu memang ada pun parti pemerintah. Sekarang ni parti pemerintah dan parti pembangkang boleh masuk. Jadi kau cakap tadi maknanya dia ada kesan daripada sudut pengurusan tu. Boleh kau huraikan lagi tak apa kesannya, apa kebebasan berpolitik dan juga kemasukan parti politik ni di dalam cara mahasiswa menguruskan organisasi. Okey, ini realitinya gerakan mahasiswa, meskipun nama tak ada lah nama gerakan tu terus nama parti politik tu, tapi kebanyakan majoriti kalau di Universiti Malaya, gerakan mahasiswa tu memang didanai oleh parti politik luar. Ini satu dakwaan ni. Adakah betul ataupun tidak? Betul. Cuma dia bukan satu benda yang macam mana semua orang tahu didanai oleh parti politik tapi kita tak bagi tahu secara meluas. Faham tak? Benda ni diakui oleh semua mahasiswa di Universiti Malaya pun tahulah benda ni. Secara rasmi tidak rasmi lah. Kan tapi juga ada mahasiswa keadilan macam tu kan. Ada macam tu. Ini berlaku di mana-mana. Ketika aku belajar di luar negara pun ada student level party support. Mereka jelas, mereka menyokong parti. Ini hak mereka lah. Jadi kalau di Universiti Malaya tu aku kalau mereka nak menyokong parti apa pun XDEY ke, go ahead lah. Tapi apa kesan dia tu? Sebab ini yang menjadi kesan. Mungkin kalau dulu bila student non partisan kita punya objektif tu jelas, sama-sama memperjuangkan satu benda. Sekarang antara kalangan mahasiswa sendiri pun ada different opinion yang menyokong yang benda yang tak selari dengan interest parti politik yang menyokong diorang tak sokong. Jadi kesatuan dalam kalangan gerakan mahasiswa tu pun tak ada sekarang ni. Tapi kalau itu macam untuk aku itu sama juga. Zaman aku dulu sama juga. Ada juga parti politik walaupun Syahidan Kasim tak mahu mengaku dia daripada United Malay National Organisation, tapi hati dan jiwanya di situ. Anwar bin Ibrahim pun kata mak dia dah masuk ahli United Malay National Organisation, tapi dia masuk. Tapi tak apa. Jadi kalau mereka pun dari parti-parti politik lain, gertinya terpencar-pencar, jadi banyak idea baik untuk perdebatan. Jadi di zaman aku dulu, apabila forum ini selalunya malam Rabu di lecture Teater F Fakulti Sastra, kerana itu dewan yang terbesar sekali Rabu ini, kerana pertengahan minggu semua orang ada. Jadi ini diadakan. Jadi semua parti politik dijemput, tidak ada halangan. Dia yang menyusun ini ada PMIUM Persatuan Mahasiswa Universiti Malaya, PBBUM Persatuan Mahasiswa Kelab. Dia boleh menyusun apa saja, dia berjemput, terpulang siapa nak datang. Jadi the debate, perbincangan, pencerahan, penghasutan berjalan selari. Jadi tidak kira lah parti-parti mana pun. Pada hemat aku itu sehat. Tapi yang memeranjatkan aku ni ialah sekarang ini mahasiswa menganjurkan perdebatan pun tidak dapat lagi. Ini hairan. Betul. Malah ini aku ada satu pengalaman tau. Kali pertama dalam hidup aku tahun lepas lah, aku pergi mendengar perbincangan tentang kerakyatan. Nationality di UIA, Universiti kau Universiti kau. Hebatlah Universiti kau ni. Tiba-tiba tengah-tengah berbincang tu lampu padam. Lampu boleh padam, dipadamkan, bukan padam short fuse, bukan, dipadamkan. Ini aku ingat. Cikgu Rahayu buat ada masa tu. Tahu. Aku terperanjat besar. Aku tak pernah. Aduh, nasib baiklah aku tak terkencing masa tu kan. Tapi tak apa. Aku fikir apa hal ni. Lepas tu dah, ini cara, it's very refreshing tau. Zaman ini berlaku zaman apa tau? 1933 ketika perbincangan anak muda di Berlin. Apabila Nazi datang. Macam itulah. Ini macam itulah sekarang. Dan itu pun tak terlibat mana-mana ahli parti politik. Pun dah ditekan macam tu. Itu hanya perbincangan orang tentang hal kerakyatan. Ini berlaku di universiti yang mengaku UI. Aku heran universiti ni. Kau tengok muka dia. Ni banyak orang lupa tau. Universiti ini adalah gedung ilmu. Betul. Pergi masuk Universiti Malaya, dekat masuk pintu Universiti Malaya tu ada plak besar tau. Sajak Usman Awang. Aku tak pernah masuk Universiti Malaya lah, tapi aku dah, kalau itu aku ingat lagi di sajak yang mana? Di atas, kalau kau masuk pintu Universiti Malaya, pandang atas tu ada
ada plak, ada ditulis dalam tu tentang gedung ilmu lah. Gedung ilmu saja Ustaz. Tak ada dah benda tu. Tak ada dah. Tak ada dah. Bukan saja nama Syamsuddin Rais telah dibuangkan. Saja Osman Awang pun tak ada dalam library tu. Tak ada. Betul ni? Betul. Biar betul. Dia pintu masuk tu untuk apa di Universiti Melaya lah. Gate KL, gate mana? Bukan, dalam library Kutub Khana. Tak ada. Aku pergi tak ada, tak nampak. Betul, tanya betul. Serius lah. Aku bukan budak UM. Aku budak UIA dan budak UKM. Tidak, bukan. Jadi aku tak tahu korang punya perbincangan ni. Tidak, bukan. Itu ialah niat dan cita-cita Universiti Melaya itu mengikut Usman Awang adalah di mana perdebatan dan perbincangan harus dijalankan dengan bebas. Itu tujuan gedung ilmu. Aku ingat lagi gedung ilmu. Jadi kalau macam tu tak jadi gedung ilmu lagi kan, kita apa nak jadi gedung ilmu pun tak jadi gedung ilmu, nak jadi produk pekerja pun tak jadi produk pekerja yang baik. Jadi tak tahu, neither here nor there, tidak sini tidak di sana. Aku heran dah. Tapi dalam masa yang sama, okey macam inilah. Bagaimana dengan kalau politik ni susah? Bagaimana dengan sebelum sampai ke politik, kita katalah majlis sosial. Boleh? Kita boleh adakan tak? Apa maksud majlis sosial tu? Mungkin kau boleh explain sikit. Zaman aku tu majlis sosial, kita berjumpa, ada birthday party, ada informal, ada tari menari, ada dinner. Macam tu boleh tak? Tapi aku rasa Syam, Hani dah terangkan tadi. Pemusatan kuasa kepada HEP kan. Betul. Boleh terangkan sikit tak untuk pemusatan kuasa kepada HEP ni? Itu tu problem dia. Kalau dulu apa-apa sahaja aktiviti pelajar, kita akan hantar kertas kerja projek ke Kesatuan Mahasiswa untuk Kesatuan Mahasiswa luluskan, dan usually memang Kesatuan luluskan lah. Tapi sekarang isunya adalah HEP yang luluskan kertas kerja projek tersebut, dan setiap isu yang terbesar adalah pasal lokasi lah. Kita nak book location dekat UM tu, dan setiap fakulti ada cara yang berbeza. Tapi pada akhirnya kita perlu mendapatkan kelulusan daripada HEP. Dan bila aku ceritakan tadi kan, bila kita diminta keluar daripada UM, ini ayat yang keluar daripada TNC sendiri. Mereka menyangkakan forum kita tu adalah sebuah demonstrasi. Dia tak dapat membezakan demonstrasi dengan forum. Dan ini ayatnya, kalau nak berhimpun dalam kawasan kampus perlu mendapatkan kebenaran. Jadi timbul persoalan, kalau kita nak berlepak dan berhimpun tu pun nak kena minta kebenaran ke? Itu permasalahan sekarang. Apabila instruction dan keadaan sekarang, siapa yang luluskan pun tak clear, siapa ada kuasa pun tak clear. Kalau aku nak terkentut di Universiti Melaya, minta SCP kena luluskan tak? Tak boleh. Tak boleh. Beramai-ramai tak boleh. Itu dianggap berhimpun. Kalau kau seorang-seorang boleh. Menongeng terkentut di Universiti di Dewan Tengku Cara tak boleh. Seorang-seorang boleh. Kalau beramai-ramai tidak boleh kerana dianggap sebagai berhimpun. Perhimpunan kentut Universiti Melaya. Okey, sebab apa aku nak tarik balik perbincangan ni kepada bagaimana mahasiswa sendiri di dalam universiti kau ni apabila kau cakap tu dalam seminggu ada 3 program dibatalkan. Itu tu berat tu. Just nak share, 2 daripada 3 tu dah dapat kelulusan pada awalnya. Dah dapat kelulusan. Boleh ceritakan sikit macam mana boleh diluluskan kemudian dibatalkan. Itu persoalan kita. Kita pun tanya-tanya sebab katalah permasalahan kita adalah apabila tak hantar kelulusan kepada pihak HEP. Benda tu dah dibuat. Kita hantar kertas kerja projek, dan dalam kertas tu kita bagi tahu siapa yang kita jemput, tajuk diskusi kita, dan dah diluluskan lokasi tersebut dan dah dibook. Jadi student pun prepare lah segala maknanya apa semua. Dan bila nak dekat dengan hari kejadian, HEP umumkan secara teks rata-ratanya cakap event ini dibatalkan. Bila kita tuntut sebab munasabah, yang rata-rata bagi sensitif sangat, tapi benda ni tak diambil kira semasa kelulusan projek tersebut. So benda ni yang menimbulkan kemarahan mahasiswa. Bila habis tu buat apa lulus kalau akhirnya kau nak batal. Dan semua usaha mahasiswa tu dibakul sampahkan macam tu je lah. Kalau zaman aku tu dah aku sunatkan Vice Chancellor lah. Apa yang tak lakukan untuk Ungku Aziz, hanya kami tak cukup janggut dia je, lain semua kami lakukan. Tak ada, tak berani dia bercakap. Kenapa? Aku pada masa itu mengatakan ada 3 perkara dalam universiti. Nombor 1, academics. Kedua, persatuan mahasiswa, academic association.
the student association, and then the staff. Ini 3 perkara ini. Ini yang menjadikan universiti tiga-tiga ini memiliki kuasa yang sama. Student, pelajar, student, mahasiswa, tenaga staff dan tenaga kerja Universiti Melaya. Ini the 3 thing, they equal share together university. Sama tahapnya. Tak ada lain tu. Okey, siapa dah? Academic staff, academic association ada dia punya student unit, yang pekerja-pekerja ni ada dia punya association. So it's level. Tidak ada siapa yang lebih mengatasi sesiapa. Jadi inilah sekarang ni kemalapan, kemandulan ini macam sekarang. Saya heran tau. Kerana apa? Harusnya kecemerlangan ini adalah apabila mengasah fikrah. Universiti ini seharusnya mengasah fikrah anak-anak muda lah. Terutama macam Ani ni, peguam. Kalau dia tidak membaca, kalau dia tidak berdebat, kalau dia tidak bersembang, macam mana nak dapat ilmu? Ilmu pengetahuan ni harus diduga, harus dicuba, harus dibincangkan. Betul tak? Ni Syam, aku nak tanya. Masa kau dulu ada majlis senat tak? Apa? Majlis senat. Ada, majlis senat ada. Adakah mahasiswa, kesatuan mahasiswa terlibat dalam majlis senat? Keadaan sekarang adalah kesatuan mahasiswa hanya hadir dalam majlis senat sebagai pemerhati. Kita tak dapat terlibat dalam pembuatan keputusan ataupun mengundi. So benda ni, keadaan semasa sekarang adalah mahasiswa hilang autonominya. Bila mahasiswa hilang autonomi, benda ni yang memberi kesan kepada kebebasan akademik disekat. Banyak benda yang dah keluar daripada kawalan mahasiswa. Tapi ni menarik sebab kita ada perubahan kerajaan. Zaman sekarang ni bukannya zaman Barisan Nasional yang terdahulu yang memang ada kekangan. Itu zaman akulah kan, kena tangkap ISA, ISA 7, kena masuk dalam penjara, kena buang daripada universiti kan. Jadi dalam konteks sekarang ni, zaman kerajaan sekarang ni adalah zaman yang dibangunkan atas niat untuk mereformasikan universiti. Tapi nampaknya daripada apa yang Hani telah bagi tahu kita lah, kan, dia sebenarnya tidak berlaku pun reformasi, kan? Tidak berlaku pun reformasi. Jadi adakah aku nak berbalik kepada program yang sudah diluluskan dan kemudian tu dibatalkan, adakah ini melibatkan campur tangan daripada kerajaan ataupun bagaimana? Sebab aku rasa macam kesal sangat sebab aku dulu salah satu daripada perjuangan gerakan mahasiswa zaman reformasi adalah autonomi untuk mahasiswa. Jadi macam mana tu? Okey, mungkin benda yang aku nak kongsikan ni adalah pengalaman peribadi. Kenapa juga gerakan aktivisme dalam kalangan mahasiswa sekarang susah sangat nak maju ke depan? Ini apa yang aku hadapi. Ada satu program forum yang dilakukan di Fakulti Undang-Undang Universiti Malaya. Dan benda ni pernah jadi isu lah apabila aku pada awalnya dijemput menjadi panelis. Yang berkongsi pentas yang sama dengan Adam Adli. Oh, hebat. Dan Adam Adli tu anak butir kau, Syam. Dan dalam forum tersebut, dia sebenarnya satu program besar lah. Program macam conference macam tu. Ada beberapa siri forum. Dan untuk majlis besar ni, aku sebenarnya telah pun ditawarkan menjadi MC. Dan disebabkan ada isu susah nak cari panelis, jadi diorang pun berfikiran adalah bagus untuk kita samakan pentas aktivis mahasiswa sekarang dengan aktivis mahasiswa dulu lah, which is Adam Adli. Tapi apa yang berlaku adalah malam sebelum program tersebut berlangsung, ni dah rehearsal semua benda lah. Aku dah jadi MC. Aku mendapat panggilan daripada komiti program tersebut yang kata aku tak boleh jadi panelis, aku tak boleh jadi MC, aku tak boleh datang pun fakulti pada hari program tersebut. Dan apabila dipersoalkan kenapa, ini adalah kerana ada penerimaan yang tidak baik daripada pihak menteri yang terlibat. So menteri ni Adam Adli. Betul. Ani, dengar. Aku dengar tu. Aku nak quote Mao Zedong. Mengikut kata Mao Zedong, apabila orang bodoh musuh politik kamu membuat itu tandanya kamu ini bijak dan baik. Kerana itu mereka melarang kamu. Jadi what you're doing is a good thing. Kalau dia tak ambil apa-apa, jadi kamu tak ada apa-apa. Jadi apabila dia menentang Ani, melarang tu, artinya you are somebody who is, your mind, your thinking is somebody who is challenging the state, which is good. Mao Zedong kata ini baik. Ya, Syam, tapi yang betul yang apa meminta untuk engkau supaya tidak terlibat di dalam forum tu Adam. Ini betul ke tak ni? Aku benda-benda macam ni aku rasa perlu ada verifikasi, kejelasan. Tidak. Kita tak adalah. Kita harusnya esok, lusa apabila meredah semua lorong ini dah keluar, telah diketahui umum, Adam Adli harus menjawab
pertanyaan daripada Ani ni. Ani bertanya, ni kawan kita bertanya, kenapa saya dibatalkan, tidak boleh jadi MC, tidak boleh jadi panelis dalam forum bersama saudara Adam. Itu soalan, jawablah. Ya, tapi ini sesuatu yang menarik sebab okey, kita tak nak bincang pasal Adam lah, tapi tak dapat tidak kerajaan baru nak kena tarik juga sebab inilah yang diperjuangkan oleh gerakan mahasiswa dulu pada zaman reformasi ini yang dulu. Kita sangat persoalkan dan aku secara peribadi memang sangat kesal lah sebab alasan yang kita terima adalah apabila kita tidak ada macam ni. Bila kita invite timbalan menteri dalam satu forum, tak sama taraf lah kalau kita invite mahasiswa biasa. Dan benda inilah yang aku persoalkan. Bukankah dulu engkau yang sama macam aku, tapi sekarang engkau tak membenarkan aku. Itulah benda yang persoalan kita timbulkan dan sampai sehingga saat ini kita tidak menerima apa-apa penjelasan daripada pihak yang terlibat. Tapi ini yang aku cakap, kenapa permasalahan ini berlaku dalam kalangan mahasiswa apabila komiti sendiri yang mengambil tanggungjawab cakap tak boleh. Ini adalah in our discretion that we decided you're not becoming the panelist. No. Oh, aku kesal lah Syam. Tak. Sebab kawan kita. Ani, okey. Aku macam ni lah. Aku nak tahu dalam fikrah kamu sendirilah, apa yang ada dalam fikrah kamu, bagaimana pandangan kamu untuk menjadikan aktivisme mahasiswa kemahasiswaan ini rancak, bergerak, hidup dan berkembang. Okey. Ini benda yang aku fikirkan dah lama. Macam mana mahu menjadikan aktivisme dalam kalangan mahasiswa itu sebagai satu pop culture. Ya, pop culture ya. Benda yang kalau mahasiswa lain tak sertai rasa FOMO. Macam tu. Dan benda ni kita cuba eksperimenkan daripada bentuk foto gambar, daripada bentuk video yang kita terlibat, dan macam mana walaupun kita terlibat dalam aktivisme mahasiswa, kita masih lagi mendapat benda-benda lain. Maksudnya kan kita ada skeptikal kan, aktivis mahasiswa ni pelajaran dia tertinggal, kerja tak dapat, macam tu. So di peringkat aku sendiri, di social media aku cuba mempromosikan dekat kawan-kawan, walaupun aku sibuk beraktivisme, I can still do this and that. Itu yang kita sedang cuba eksperimenkan. Zaman aku dulu dilihat cool. Dilihat cool lah pakai seluar jeans. Aku masuk Universiti Melaya 1971, Mei 1971. Aku ada satu kasut tau, masa tu buckle shoe. Kasut tu aku pakai, itulah last kasut aku 4 tahun. Aku tak beli kasut, aku terus tak memakai kasut, aku pakai selipar. It's counter culture. Iaitu counter culture ketika itu dilihat cool. Dilihat cool, baju selekeh, seluar jeans koyak, itu dilihat cool. Jadi cool dan counter culture ini resist, melawan ini dilihat cool. Jadi pada hemat aku, mahasiswa sekarang juga harus dilihat cool. Artinya pop culture lah. Jadi pop culture ini, zaman aku tu dibantu juga oleh arwah John Lennon, John Baez, Bob Dylan. Ini dibantu juga oleh rock and roll, dibantu oleh macam-macam. Ketika itu semuanya menjurus kepada aktivisme dunia. Jadi ketika itu, jadi sekarang ini macam aku setuju dengan pandangan Ani tadi bahawa kau nak menjadikan dia pop culture. Jadi pop culture ini juga harus dikawinkan dengan teater, dengan sinema, dengan fashion. Stylo Milo lah. Dilihat bahawa cool. Jadi aktivis mahasiswa ni cool. Zaman aku tu cool, rambut aku panjang. Rambut aku ni panjang macam ni lah. Daripada dulu sampai sekarang, it's like this. Kecuali janggut aku dulu tak ada lah. Tapi sekarang dah. Jadi dia betul. Jadi dilihat cool. Tapi jaket aku tak pernah tinggal. Kalau tengok gambar-gambar lama aku Universiti Melaya, aku mesti ada jaket. It's lihat cool. Sampai sekarang lah. Jadi masa orang ni orang tua cool lah ni. Syam, bash Malay College Kuala Kangsar dekat baju kau tu ada ke tak masa dulu? Tak ada. Ini kerana aku ada orang bubuhkan di sini, aku tak tanggalkan, aku pun tak sedar benda Allah ni ada. Mungkin aku nak kongsikan sikit kan pasal mengintegrasikan aktivisme dengan seni. Silakan. Ini apa yang kita cuba eksperimentasikan dalam Himpunan Undur Azam Baki baru-baru ni. Himpunan Undur Azam Baki baru-baru ni memang dianjurkan oleh gerakan mahasiswa dan anak muda lah. Dan di perhimpunan tersebut, lepas kita berarak, kita duduk ramai-ramai, dengar teater, dengan kawan-kawan baca puisi. So itu percubaan kita untuk mengintegratekan. Ini aku nak bagikan pengalaman zaman Perang Vietnam ya. Apa dipanggilkan CR. CR ini ialah consciousness raising. Kalau saudara buka balik apa yang berlaku pada Bersih 2. Kalau tengok poster-poster itu, duduk bantah. Bersih 2 ini duduk bantah. Itu idea aku bahawa duduk bantah ni is a sit down culture
consciousness raising. Ketika itu anak-anak mahasiswa tu di Amerika tu duduk dalam kampus tu dan mereka macam itulah, ada teater, ada poetry dan ada lecture. So kahwin semua-semua ni, ada political class, ada teater, ada macam tu. Tapi sinema masa tu belum lagi. Tapi sekarang ini dengan teknologi handphone harusnya semua kahwin sekali, dan aktivisme ini harus mengkahwinkan semua unsur-unsur yang wujud hari inilah. Dan rasa aku cuba kita lihat bagaimana bahawa seni ni, tapi dia harus mengusik anak muda lah, harus mengusik. Dan anak muda ni zaman aku rock and roll lah, zaman sekarang aku tak tahulah. Zaman aku rock and roll, zaman Jeffrey Dean, zaman M. Osman. Jadi aku tak tahu sekarang zaman penyanyi pop aku tak tahulah. Tapi sekarang ini siapa penyanyi pop barat pun aku dah tak tahulah siapa. Skinhead pula. Apa nama dia tu aku pun tak tahu siapa yang datang. Macam-macam sekarang macam. Okey. Jadi harus dilihat Korea ni kan, K-pop ni harus dilihat seperti sepopular K-pop ni lah. Jadi kalau dapat persatuan mahasiswa ni seperti popular K-pop tu, ahlan wa sahlan. Okey, aku rasa macam ni, Hisham. Aku rasa engkau punya zaman ni, Hisham punya zaman ni zaman 70-an. Hisham kemudiannya dia merantau lah, merantau ke luar negara, berkelana keluar negara tahun 74, Hisham. Maknanya Hisham sudah miss satu period. Period tu antara 70-an ke 90-an. Period kebangkitan gerakan Islam, Syam. So period kebangkitan gerakan Islam ni dia sangat mempengaruhi gerakan mahasiswa. Jadi aku tidak pasti sejauh mana unsur-unsur pop culture dan pop culture yang sebagaimana yang sesuai untuk menarik mahasiswa. Aku petik ini aku petik daripada yang ini tadi aku buat research sebab kita nak tengok kan tendensi mahasiswa dan juga budak muda lah, khususnya budak muda. Yang ini ni National Youth Survey 2024, tahun lepas saja Hisham ni Okey konsert ini pertanyaan dia, adakah bersetuju dengan konsert ataupun tidak ini di kalangan orang muda seluruh Malaysia. 35% sahaja yang bersetuju Hisham dengan konsert. Yang lainnya tak bersetuju, khususnya di kalangan mahasiswa Melayu Islam. Jadi dalam konteks ni aku sebenarnya pun pening kepala juga ni. Dalam konteks ni kita nak membawa unsur-unsur yang pop kan, yang ada unsur-unsur seni, budaya dan sebagainya, tapi pada masa yang sama fikrah orang muda yang ini baru ni. Ini National Survey tahun lepas saja. Hanya 35% saja yang mengatakan bersetuju dengan pop culture ni, konsert lah dalam konteks ni. Maknanya berapa? 65% tak setuju. Tak bersetuju. Ini jadi macam mana tu golongan anak muda Melayu Islam ni? Aku tanya dia ni berzakar dan berzikir. Gaza tu tak turun juga ke jalan raya. Mereka berzakar dan berzikir, tak turun juga ke jalan raya. Yang turun ke jalan raya ni sama ada di Amerika yang makan babi, yang minum arak, yang tak percaya Allah, yang tak percaya Tuhan. Yang beribu-ribu menyokong perjuangan Palestin ni adalah orang kafir laknat tu yang makan babi tu. Ini apa jadi dengan yang tunggang-tunggit semayang ni? Tak ada juga. Jadi ada permasalahan yang lebih di situ. Nampak tak? Kenapa seharusnya mereka inilah keluar beribu-ribu. Artinya di Jakarta keluar beribu-ribu, di Kuala Lumpur keluar beribu-ribu, di Dhaka keluar beribu-ribu, di Pakistan tidak berlaku juga. Yang diinyaya mengakui Islam tidak juga. Jadi ada sesuatu yang tidak kena dalam fikiran. Aku tak tahulah. Okey, cuba dalam konteks mungkin aku nak bagi konteks pasal konsep tu harus diakui, dan benda ni memang keadaan semasa lah di kampus-kampus di Malaysia. Apabila konsep tu lagi senang diluluskan daripada forum wacana yang macam aku cakap tadi. Macam mana kita nak mencambahkan dan menumbuhkan kawan-kawan mahasiswa yang terlibat dalam aktivisme apabila pencabaran pemikiran, perkongsian perspektif yang berbeza pun tidak diraikan dan tidak diterima dalam kawasan kampus. Jadi maksiat digalakkan,
pencerahan fikrah tidak digalakkan. Bukan maksiat. Konsert ni bukan maksiat. Bukan maksiat. Aku ingat aku dah jadi penganut PAS. Bukan maksiat. Kita jangan sempitkan bahawasanya konsert ni adalah sesuatu yang bersifat maksiat. Maksiat tu enjoy tetapi poin aku tadi adalah tentang untuk kita cuba untuk mempopularkan gerakan mahasiswa ni dengan unsur-unsur pop culture. Dan salah satu daripada pop culture ni memang aktiviti-aktiviti seperti muzik kan, seperti teater kan, seumpamanya lah. Jadi dalam konteks yang macam tu bila fikiran ramai anak orang muda yang seolah-olah tidak begitu cenderung ke arah ni. Jadi macam mana Ani? Macam mana aku nak cakap, bukannya sekarang ni mahasiswa mungkin tergantung kepada responden survey jugalah kan. Konsert kalau dekat UiM memang masih lagi penuh. Cuma bila aku cakap tentang forum, tentang diskusi, dia tidak dibudayakan lah. Mungkin kalau zaman Hisham dulu biasa kan, duduk lepak kawan-kawan sembang pasal isu semasa dan sebagainya. Kalau macam kita orang baru-baru ni buat satu, kita panggil sembang pacak tau. Kita kumpulkan kawan-kawan mahasiswa bagi tahu, okey kita gather kat sini, kita nak sembang pasal isu ni. Kita didatangi oleh 7 orang polis bantuan. Aduh. Dan 7 orang polis bantuan ni tak akan datang kalau tak ada report. Jadi bukan sahaja kita mempersoalkan siapa yang report, tapi kalau benda ini pun tak wacana pun tak boleh berlaku dalam kawasan kampus, macam mana? Tapi yang aku heran tu tau, semenjak Akta University College Industri dikenalkan 74, seharusnya pelajar-pelajar kita di Malaysia heran. Tapi tak pernah pula aku tengok mereka mendapat Nobel Prize untuk fizik, untuk kajian ilmu masyarakat. Tak ada juga. Hampir juga kelulusannya tidak ada. Seharusnya mengikut teori Mahathir, saya dulu kamu keluar demonstrasi saja, buang masa, tak belajar, tak juga belajar, tak juga lulus, tak juga hebat, tak juga do research. AI ini bukan di Malaysia puncanya. AI ini datang it doesn't work. So apa? Jadi mandul ini dimandulkan. Jadi sebenarnya yang disukai sekarang ini mahasiswa ini senang. Tapi dengar ya, dalam semua masyarakat ni ada 3 kumpulan yang very powerful, yang secara tersendirinya tersusun. Satu, polis dan tentera. Mereka tersusun kerana mereka pakai uniform. Kedua, kaum buruh kerana mereka bekerja bersama. Yang ketiga ni adalah anak muda kerana umur mereka. These 3 are always the powerful and any social movement, di mana-mana juga gerakan sosial. Inilah 3 kelompok ini. Kudita ni dilakukan oleh inilah askar dan polis. Contohnya berlakunya rampasan kuasa, jatuhnya Hasina tu, Syekh Hasina tu di Dhaka ini adalah kerana mahasiswa. Di Pakistan juga begitu. Jadi kelompok ini penting tau. Kelompok, jadi the youth culture kemahasiswaan, budaya anak-anak muda ini harus dikembangkan kerana finally lah, in the final analysis, akhir dan akhiran, dunia ini adalah milik orang macam kau, milik anak muda. Untuk aku telah melalui the world. Finally, at the end, the world belong to the young people. Ini pendapat akulah. Okey, kalau dalam konteks yang dunia ini milik orang muda, macam mana dengan kau ni? Adakah kau yakin bahawasanya dunia ni memang betul-betul milik orang muda? Ataupun bagaimana? Berat. Aku pun tak tahu nak cakap macam mana. Tapi aku sebenarnya nak bagi pandangan tentang kemandulan mahasiswa. Okey, mungkin kalau sejujurnya cakap zaman Hisham tu macam dah jauh sangat dengan zaman aku. Dan harus diakui last gerakan mahasiswa sangat aktif adalah 2012, 2014 macam tu. Lepas tu gerakan mahasiswa ni mati. Sehinggalah baru-baru ini demonstrasi baru lagi nak mulakan balik oleh start daripada kawan-kawan dekat Sabah lah, Universiti Sabah, kemudian kita bawa ke Semenanjung. Demonstrasi mahasiswa turun balik ke jalan. Dan aku salahkan ini kepada penglibatan parti politik sebenarnya. Sebab bila 2014 dan 2015 macam tu, kita punya musuh jelas masa tu nak menurunkan kerajaan. Nak menurunkan kerajaan Barisan Nasional. Jadi gerakan mahasiswa ke CSO, NGO dan parti pembangkang berada di side yang sama. Sekarang ni apabila objektif tu telah pun tercapai, apabila Adnan Aldi dah jadi menteri, dan apabila dulu ni gerakan-gerakan mahasiswa didanai oleh parti-parti pembangkang, sekarang ni bila pembangkang naik kerajaan,
gerakan mahasiswa jadi mati. Sekarang ni itu cabaran kita juga apabila kita nak mula menghidupkan balik. Jadi harusnya lah itu balik kembali pada aku cakap tadi, mereka harusnya mempunyai dana yang mereka sendiri punya lah. Tidak bergantungan, tidak fulus, mereka tidak harus bergantung pada parti-parti politik lah. Ya, tapi mungkin aku nak bawa satu lagi sisi ya. Yang ini berdasarkan kepada aku punya pengalaman juga, sebab aku banyak buat workshop dengan budak-budak muda. Apa yang aku dapat perhatikan adalah post COVID, Syam. Post COVID. Dia budak-budak muda yang sekarang ni mungkin dah melepasi COVID lah. Tetapi yang sebelum tu dia ada 3 generasi 3 generasi yang memang belajar secara online. Jadi bila mereka di sekolah mereka belajar online, masuk universiti pun online. Dia tidak terlibat secara langsung di dalam aktiviti bersifat fizikal yang face to face. Kan, yang bersemuka. Jadi tempoh tu sebenarnya Syam, tempoh tu sebenarnya agak lama tau, 3 tahun. Jadi maknanya kohort yang pertama masuk, dia tidak ada kesinambungan sejarah dengan aktivisme. Dia naik putus. Dia naik putus. Tahun 2. Tahun 1 masuk, tahun 2 ni tidak ada langsung kesinambungan. Jadi dia tidak boleh untuk menyampaikan sejarah tu kepada yang tahun 1 tu. Yang tahun 2 ni kemudian masuk tahun 3 sama juga. Jadi aku rasa korang punya generasi ni adalah suatu bentuk transisi. Pasca COVID lah. Pasca COVID, transisi. Dan sebenarnya apa yang korang buat ni sangat bagus. Cumanya ia perlu ada ketekalan. Dan kegigihan untuk berterusan mempunyai stamina yang panjang lah dalam benda ni. Betul. Okey sebelum kita habiskan, mungkin Hani nak share tentang akan ada satu demonstrasi yang besar juga yang cuba digembeling untuk kita turun ke jalan raya. Silakan. Okey, baik. Just untuk pengetahuan kawan-kawan, ada 2 sekarang demonstrasi yang sedang diusahakan urusan mobilisasinya. Yang diusahakan memang sepenuhnya oleh mahasiswa dan anak muda, tidak didanai dan disokong oleh mana-mana parti politik. Pertama adalah Gempur Rasuah Sabah 2.0. Bila? Yang akan berlangsung pada 21 Jun hingga 22 Jun. 2 hari? Ya, 2 hari. Cun. Okey, itu di Kota Kinabalu. Jadi, di Kota Kinabalu. Kawan-kawan Sabah boleh turun ke situ. Kedua adalah Himpunan Rakyat Benci Rasuah 2.0. Pada 25 Januari yang lalu kita ada buat Himpunan Rakyat Benci Rasuah 1.0. Kali ini kita buat lagi sekali sebab tuntutan kita masih lagi tidak dilunaskan oleh kerajaan yang pernah menjanjikan tuntutan-tuntutan tersebut. Kali ini kita turun mengharapkan lebih ramai pada 28 Jun 2025 2.30 petang daripada Sogo ke Dataran Merdeka. Okey. Jangan lupa kita semua turun situ. Turun. Tak turun jalan raya, tak menang pilihan raya. Okey, terima kasih semua. Terima kasih kepada Hani kerana berkongsi pengalaman dan juga pengetahuan lah tentang kondisi dan juga situasi gerakan mahasiswa sekarang. Terima kasih kepada semua. Terima kasih Syam. Terima kasih Hani. Jangan lupa anak-anak muda, akhirnya dunia ini adalah milik kamu. Turun. Terima kasih.